Semua duli tuanku. Agak kapun tuanku dengan beribu apun semua patik harap dia pun tuanku. Pekerjaan duli tuanku sudah patik selesaikan. Sudah patik-patik selesai. Sudah tuanku patik dah selesai. Kemudian patik. Jadi ada satu perkara patik nak royak kepada duli tuanku. Masa patik keluar nak pergi memadah, orang darat, orang di bandar tuanku tiba jupuk lah dengan orang nama Raden Lakjuna. Kesilapan patik tak usul periksa, patik tak tanya dia ni anak siapa, keturunan mana. Dia lagi, mana dia? Kalau tak silap patik, dia ada luar dari balak istana. Pengasuh-pengasuhnya ramai dia bawa. Dia cerita ke patik nak jumpa dengan tuanku. Nak mari ada hijau dia royak ke patik. Kalau begitu moleklah patik-patik amor yang kedua. Panggillah dia datang kemari menghadap amor di balai besar. Apa kerja, apa tujuan dia tergaduh yang dia lorak sangat. Goyak selalu patik pada dia biar menghadap amor. Antara isi pendekar adik sekalian pahlawan. Lakjuna kelis serulama timan jujur. Berkemahkan pakaian honga pula menganak sekitar tunang tu negeri belah. Siapa dia ramai-ramai masuk menghadap di kami di Balagung Bala Borsemana Agung Titik Peluh Borsedan kalau mata kelik-kelak pericak pulijatan Hai Raya Bala. Jawab ia pengasuh Said. Patik jawab dulu. Mu jawab pengasuh. Jadi gini. Jadi patik mari duaku pada royak pada cerita. Mari di mana lagi? Negeri seluruh tanah Jawa. Negeri seluruhan tanah Jawa. Weh. Kekok iwak senuk kekek. Namanya Syaik. Nama Syaik. Weh nama Syaik. Raja negeri nama berapa? Seluruh tanah Jawa. Tueku mah Raja Serakmo. Oh, sobat baik kami Syaik. Sobat baik tueku. Sobat baik amo masa dulu-dulu. Iyo Syaik. Lek punggung Said tu siapa? Pengasuh Wak Long harap pergi Raja Serakmo. Aduh tengok saya tengok tiba. Pengasuh Wak Long harap pergi mah Raja Serakmo. Weh. Catik rupa parah. Ada desa molek jika laku kena PA pengalemah lembut tarkula bala tu siapa dia?
Inilah patih digelar Gading Lak Jono tuanku. Anak daripada Maharaja Selama Kerajaan Orang Negeri Seluruhan Tanah Jawa tuanku. Aduh. Gading Lak Jono anak Maharaja Selama. Ya sungguh. Balik belakang Lak Jono siapa? Wak ya. Elik punggung wak ya siapa? Tamat. Ujung sana sekali hodol belakang siapa? Eteng. Wak ya sama Eteng. Wak ya sama Eteng. Comel-comel belakang rakyat Maharaja Selama. Nak gelar tu. Nak gelar berapa? Dah lah kira orang ni kalau uduh kata comel dia balik orang ni. Kalau comel kata uduh dia dah perangai manusia ni. Tak lebih baik. Kalau sekiranya pengasuh Maharaja Selama amo tak hina. Amo sambut 12 tangan. Amo terima dengan ikhlas hati. Sebab Selama ni orang jujur, orang ikhlas, orang baik, dia bersahabat dengan amo lama sungguh masa dahulu kala. Hai Gading Lak Jono. Benar patih Gading Lak Jono. Kerja apa Gading Lak Jono menghadap diri kami di Balai Besar. Salah seka pada kami jaka tiba-tiba siapa mu di negeri ambo pada ini hari. Tak lebih baik dulu tuanku. Patih mari menghadap tuanku di Balai Besar kerana patih terimalah ada satu masalah. Ayahanda patih beri pada patih satu benda ataupun dua benda. Berapa benda? Patih bawa bunga mah dan bunga perak. Buah tangan bagi makan ayahanda patih. Kerana sebab dia cerita patih dia semayata kepada doli tuanku. Dia ingat juga budi tuanku masa dahulu kalau dia cerita sungguh ke patih. Dia kata dia lah sain sahabat baik dengan tuanku. Salah seka pada kujaka Selama ni lekat sungguh. Utang budi kami buat pada diri dia ke belah tulak Jono tak apalah. Mana kami nak lihat bunga mah, bunga perak, buah tangan ayahanda diri tuan hamba. Gading Lak Jono. Mengambilkan bunga mah dan bunga perak. Lari-larilah menyembur di hadapan raja dari sini pula. Inilah tuanku bunga mah, bunga perak, buah tangan bagaimana kena ayahanda patih. Aduh molek pohon ni dah tuli tuanku. Aduh cantiknya bunga mah, bunga perak. Perbuatan orang negeri seluruh Tanah Jawa. Hai patih-patih, balam-balam. Mari mengambil bunga mah, bunga perak buat masuk dalam istana pada ini hari. Antara hulu balai dan hulu balai. Tak lengah lagi, tak perbuatkan masa. Lari dah dia keluar dari sini pula. Patih sebab tuanku. Ambil ini buat masuk di istana. Tak apa tuanku, biarlah patih simpan di dalam istana pada ini hari. Tulis tuanku. Apa kalau tuanku terima bunga mah, bunga perak? Patih tak boleh lama anu cerita bagi tak boleh lewat di jalan perkalaan tuanku. Patih sepaksalah kena kelik. Sebab ayahanda patih pesan kepada patih kalau siapa pagi dia suruh balik petang, kalau siapa petang dia suruh kelik malam, bagaimanapun dia suruh kelik juga. Aduh Lak Jono sabar, Lak Jono sabar. Sebab apa Gading Lak Jono? Negeri kami bos dia molek baru besok pagi-pagi nak kerja besar negeri ni. Makan cukup lekat dengan idame kuih muih, cukup lekat dengan gula ayu pitu, ada belaka. Nak suka boleh suka, mu nak ria boleh ria. Sebab anak kami digelar Tuan Tri Firdaus nak kahwin dengan Ratu Sanggoro Api Gading Lak Jono. Tak boleh tuanku patih sepaksa kena kelik. Sebab kalau tak keliknya mereka daya pada ayahanda patih pula. Apa Lak Jono? Kalau sekiranya ayahanda dirimu marah, ceritalah ke dia sebab tak boleh kelik sebab kami tak beri balik. Kami rasa kerjaan kami ini dia tak marah, dia tak deraka lagi kepada kami. Lagu mana perasa? Tak kelik pun molek juga aku. Bapa yang mengkata molek perasa? Lama tak kaya gula aku. Mu nak tunggu makan gula perasa? Taruh lagi Ya ada melih nama aku. Mu nak makan berapa perasa ya? Ya ada melih lembu dah aku. Mesti dia melih lembu rebek wah perasa. Kalau ada berkorong molek berkaitan ni nak beruk. Orang duduk makan ibu korong haram no ya ui. Orang makan telur halal. Ibu korong haram telur halal pula dah.
Pasal kura dah tetah lebih anak tidak anak kura. Tetah mana aku pakai telur, bukan pakai ibu. Mikmu lah saya kuat mana boleh. Duduk main dosa pala ku mana pula sama ni. Begitulah Raden Lakjana. Kalau begitu tak mengapalah dulu tu aku. Patik pun dengar juga perkataan dulu tu aku. Tapi apa kalau ayah nak patik Mekah tu aku sanggup segala-gala. Kami sanggup. Kalau sanggup tak mengapalah. Kau belah tu Lakjana. Senanglah diri istana. Sama ini dan daya perasa-perasa. Pergilah mandi bersirih pun. Pergilah cuci tubuh pun. Kerana kami tengok letih tubuh lesu sangat badan puak-puak Lakjana. Masuk dengan segera pada ini hari. Antara tuan kecil Raden Lakjana. Masuklah dia dalam istana pada ini hari. Hak ni nanti dulu. Nanti dulu? Ya, apa? Rakyat jelata tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Pasal? Kena jaga luar istana. Tu dia. Kita punya boleh hak yang sedap lah kita. Kena berjaga luar betul kotor. Tak apalah. Terima aku. Kiri berjaga kiri. Tak apalah tu aku balik keluar berjaga luar pintu istana hari ni. Aku dari rakyat pas bila pun rakyat. Aku dari koli pas bila pun koli. Pada rumah aku. Nama berapa dah ni? Wak ya. Wak ya. Orang mana petani? Nak pergi mana? Nak masuk. Tak boleh masuk rakyat jaga luar pintu kota. Kena jaga luar pintu kota. Ya, bapa. Takut jing pari mari serai lagi awak nak kerja besar. Kalau jing mari pada wikok ni lah. Wikok mana ni? Lek punggung ni samak ni johres ru ni. Kalau bos sore jing wik dia sore lagi lok. Yo aku dak asal. Oh nak pakat jaga lah kau, jaga lah kau, aku sore bukan dia. Mu tidur aku nak tidur betul lah. Rakyat jelata semua tak boleh masuk. Tak apa aku tak boleh masuk. Hari samak dia pakat jaga luar pintu kota. No tu aku tahu lah tu nak pergi. Bukan nak pergi takut-takut serai musuh mari. Kalau mari mu higah lalu. Higah lah. Kita suruh kena higah orang punya belah tu pun cari-cari dari perut dah. Tak apa aku, kita keluar jaga ni. Dia mari petang ni. Sawadikap. Ini siapa? Chen. Berapa dia sawadikap? Sawadikap. Pasti semua duduk gaya. Belah tu. Tubik berjaga. Tak apa aku dia patut jaga hari ni. Lekah kita potongkan hikayat. Pitah tanya mengambil kata-kata pendekat. Pendek jalan jauh dekat je. Perasa-perasa menjaga di luar pintu kota balai aja. Kerana negeri dia nak kerja besar tak banyak hari dah. Besok pagi dah nak kerja besar berkahwin dengan anak ratusan korok api. Kisah perkataan dari situ timbullah akhir nak goyak. Bagi pihak ini dan daya perasa. Apa kalau waktu Lakjana masuk di dalam anjum istana ini duk melihat kelih kuk lubang dinding kata orang. Lalu ini cerita kepada Tuan Peteri Firdaus. Tuan Peteri Firdaus pun ita juga. Ekor-ekor mata kelih. Apa kalau dia kelih? Kejut bukan mudah, bukan cara kata orang kedepannya dia tak dua nak bandingkan tiga ruh. Melayan semangat terbang terpani jiwa akan melayan kata orang pucat dengan muka layu dengan tubuh. Kalau tak ada kulit cia sendiri dengan tulis dengan segetar mengeta kerana sebab tak penuh lagi dia kelih orang laki-laki comel begini mau lalu. Orang laki-laki lawa begini mau lalu sesanya dia timur peningin ratusan korok api. Kalau balah ni macam mana nak buat, macam mana nak ikhtiar, nak tolak peningin senggorok api dia tak asyik dah. Kau senggorok api suka puas gitu. Lalu berkata Tuan Peteri Firdaus, kalau sekiranya nak jadi belah ni, tentu sekali aku tak sanggup menjadikan isteri ratu senggorok api. Ratu ni makan kata kau lalui pejikin kala sungai. Lebih baiklah aku nak keluar mengadap ayah aku di balap sah. Aku nak atap pinangin segera api aku tak asyik. Dengan serta mengetahui Tuan Peteri Firdaus tak asyik tidak nak kepada ratusan korok api. Keluarlah dia berjalan secara diri serais yang mengadap perlukan hendak di balap sarok tiba menuju dengan lagi muda lagi pulaknya.
pada ayuh, Mek. Dengar pagi-pagi lagi Mek mengadap ayuh. Dari bala besar ni, apalah ajak bagi Mek. Apa Mek nak cerita kepada ayuh. Sebab apa kerana mana Mek. Mek ada kekurangan nasi makan air minum kah. Ataupun bedok alu. Bedok kasar kah. Kekurangan berapa Mek mengadu halah kepada ayuh. Sebab apa besok pagi dah. Nak kahwin Mek dengan ratusan korang api Mek. Ceritalah Mek apa Mek nak cerita kepada ayah supaya ayah mudah nak faham perkataan Mek. Mek sembah ayah. Ya sungguh anak ayah. Ayah reti ke dok ayah tengok Mek ni ayah. Tak reti guano anak ayah. Ayah tengok Mek macam mana ayah serupa ke dok Mek dulu ngahla ayah. Sodoh budak ni. Guano Mek tanya begitu ayah, Mek. Mula sebenarnya Mek ni suka ilah senyuman ni. Lo ni kalau ayah tengok Mek masa rebel ayah tak comel sepa dulu dah. Sebab apa kerana mana ayah. Mek duk fikir ayah, aku tak keluar cerita ke ayah sepatah tentu ayah tak tahu ayah. Mek nak tanya ayah, lelaki tu hok duk di istana tu nama gapo ayah nak? Lelaki hoduk di istana, di dalam istana tu. Nyata sungguh ya. Nama dia Raden Lakjono anak mah Raja Seramu Kerajaan orang negeri seluruhan Tanah Jawa. Weh, ayah no bodoh sungguh. Kenal ke dok pok dia ayah dengan ayah. Lebih daripada kenal kalau siakmu tu, Mek. Apa ayah kenal dengan siakmu apa ayah no terima pinangan sanggora api ayah tak terima pinangan siakmu. Mana sekarang ada mari pinemu nak beri ke anak dia? Cuma hari ni bagai ayah kelih Lakjono. Kalau ayah tahu dulu sekarang ada anak besar, ayah tak terima pinangan sanggora api tu, mesti ayah kahwin Mek dengan Lakjono anak mah Raja Seramu. Beginilah ayah, lepas sudah tu biarlah ayah, tapi syarat ada satu syarat Mek nak cerita kat ayah. Kok mana-mana payah Mek tak si keratusan korang api ayah. Bunuh mati latihan patah bujur lalu jirik yang mampu. Kalipun Mek tak si kata korang api ni. Cabalah ayah fikir ayah ratu-ratu ni ayah makan uduh. Nak wip katak perkara ulah lipel jeking kalau dia makan belaka ayah. Kalau nikah Mek dengan Lakjono ni patut mana bangun comel sama comel lawa sama lawa mudah sungguh kita perkahwin ni perkah lama-lama ayah dah. Aduh budak ni. Jangan Mek kata begitu Mek, rusuklah hati ayah. Sebab apa kerana mana Mek, jangan Mek tak tahu sanggora api ni orang bukan mudah, orang bukan bercara Mek. Orang pahak boleh katakan pahak pukul, boleh katakan pukul, tikan tak luk, berdiri tak metuk, tikan mantar senyum, berdiri tertawa selana air tak mati, dialah ramai rakyat, dialah ramai tontera nayak wi. Ada gelarkan ratusan korang api. Gak kalau Yono nak paksa juga Mek nikah dengan sekorang api baik Mek mati sungguh. Hidup pun tak guna ayah nak tipe. Sebab Mek tak asing ayah no kok orang belata ayah. Kalau ayah tak sanggup tolak pinangan sanggora api Mek bunuh diri, sungguh bunuh diri. Nanti dulu Mek nanti diri. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh Mek nak bunuh diri Mek. Kalau Mek bunuh diri kat Mek jatuh tino sore ni dah anak ayah. Ayah kasih ayah lawan. Tak ada apa lah. Lagu mana ni aku nak fikir, lagu mana aku nak buat. Nak tolak pinangan sanggora api, mesti dia mekau pada aku musuh perang terlalu amat besar lah lagi ni. Nolak anak aku nak suruh bunuh diri, tak benar sabar pula. Kau belatu, pada mati anak, baik mati bapak, baru suruh patut panis bangun. Tak mengapalah Mek. Kalau Mek berasa nak korang Raden Lakjono Mek, ayah sanggup lah. Ayah nak kahwin Mek dengan Lakjono. Ayah sanggup. Tetangnya sanggora api tu tak apa. Dia mari ayah nak royaklah ke dia. Pergi carilah hak lain perempuan belana-lana. Sebab pasal budak tosi nak buat guano, nak pasal bukan dia. Tu baru panggil orang cerdik sungai. Bila
Bila-bila ayah belatu lah ayah. Kalau hok anak tak silang hidup paksa ayah nikah pun tak kekal nak yakwi. Dia pilih hati sendiri bukan selama-lama ayah. Ayah nak kahwin mit dengan Lak Jono. Tak apa, ayah nak kahwin. Bolehlah ayah mit senang tempat asal pengalah yang mula. Ni tak ada gagam cari gagam kata orang tak ada ona nak cari ke ona. Nak pasal nak menikah dengan ratusan korang api kelak dia bunuh diri. Kalau aku kahwin dengan Lak Jono apa kata pula ratusan korang api. Tapi pada mati anak baik mati bapak, apa nak jadi aku tangguhlah pada kawanan setapo cita warna berakhir pada ini hari pula. Waktu seorang raja duduk memikir di balap sah. Dengarlah perkataan itu seorang patih. Baban kala adi lari-larilah dia keluar dari sini pula. Patih semua doli tuanku. Semua patih harap diapung tuanku. Janganlah tuanku ajak ajaran Bortullah Papa kat Tabatu Jemalan patih kabuh doli tuanku. Hayo patih kami. Benar tuanku patih. Apa patih nak kata, apa patih nak cerita kepada kami? Cerita dia patih. Kami nak tahu maksudmu menghadap diri kami di balap besar pada ini hari. Apunkan patih duli tuaku. Masa patih mengeli. Di sebelah balik istana patih dengarlah perkataan duli tuaku itu. Patih rasa tak kena tuaku percakapan itu. Percakapan hak mana patih kami tak ingat? Kalau tuaku nak tolak pinangan Ratu Sanggora Api nak kahwin anak tuaku dengan Raden Lak Jono, tuaku jangan sekali-kali buat tikoh laku itu tuaku. Pasal takkan tuaku tak tahu nak menjadi bakal anak menatu tuaku. Sanggora Api ni tuaku orang bukan mudah, orang bukan mencara, orang pahak boleh katakan pahak, pukul boleh katakan pukul. Rakyat ramah hulu balan banyak isi pendekar adil sekepah lawan tuaku genak pun tidak. Kalau nyo marah puak-puak dia tuaku hancurlah negeri ini menjadikan debu. Cai! Hulu balam haku baban kala adi panda-panda mu menyekak ladan dalam perkataan aku. Berani mu lakoh perkataan aku tidak tuaku. Patik tidak niat salah sedikit pun kepada doli tuaku. Patik tak ada niat nak deraka pada oleh tuaku. Sikit tetapi patik royak dengan jalan hak benar tuaku. Itu pun ke tuaku nak dengar. Kalau tuaku tak sepakat patik nak guana tuaku. Sebab patik rakyat tuaku ni raja. Aduh baban kala adu. Salah seka pada aku jaka. Aku hidup di sini menjadi raja. Aku harap sekian patih-patih. Aku harap sekian hulu balan. Kalau aku tahu patih dan patih hulu balan penakut begini cip rabu terbang terima banyak. Mu jangan bergambar pada aku. Sebab apa kerana mana. Dan aku kata aku tarik kelik ke mana-mana sekalipun. Aku tolak pinangan Sanggora Api. Aku kahwin dengan Lak Jono pada ini hari. Wahai patih. Kalau tuaku hamak patih begitu patih cerita pada tuaku. Seharusnya tuaku tak boleh hamak lagi pergi. Mu jangan capur pekerjaan ini wahai hulu balan. Antara baban kala adi. Tak nak lari takut sebab raja murka pada diri dia. Tapi dia nak duduk di negeri tu takut menjadi peran terlalu amat besar. Padahallah peran terlalu amat besar baiklah dia mengundur diri dengan air mata, air hidung, dengan kuku. Baban kala adi. Hulu balan kapit lima raja negeri. Kecil hati berpatuh. Rasa bukan mudah. Bukan bagi bicara. Lari-larilah dia keluar seorang diri. Seorang senyawa sedang memikir dari sini pula. Aduh tegamuknya. Maharaja Ratu Sri Alagemita. Aku cerita ke dia. Aku nasihat ke dia. Tak pakas patuh pun perkataan aku. Sehingga dia hamba aku. Dia halal aku. Nanti kelih. Maharaja Ratu Sri Alagemita, aku rasa genak pun tidak kau dah segan mari pada ratusan korok api. Sebelum ratusan korok api rapat mari di sini lebih baik aku nak pergilah di negeri ratusan korok api. Aku nak cerita sepatah dua kata kepada dia. Kalau tidak sampai aku pun dia bunuh. Sanggora api tak kenal walaupun siapa sekalipun. Orang dia aku dia semua menjadikan seteru maju dia. Antara baban kala adi. Gaduh larak menuju nak beritahu pada ratusan korok api kalau larak sikit jalan banyak berhum je.
wak parti. Ulu Balang Perdana Menteri Amor sekalian parti-parti. Digelarkan wak parti Gedor Melayu. Dan wak parti Deman Kolomiter. Ia parti. Parti semua tuaku. Parti semua Kemboh Doli tuaku. Bagaimana tuaku keluar dengan pagi hari gelap berlimu-limu puluh pelah tajam berinajum seperti manik putu dari karangan kaca tersarik dan di batu tuaku. Gaduh apa lorak apa tuaku isi po atau kabaran isi pendika adi sekalian pahlawan idoli tuaku. Aduh pati. Benar tuaku pati. Hani begini pati-pati. Amo keluar di balarum bala bersibangan agung sungguh pun amo atopo isi kabaran isi sekian pendika adi sekalian pahlawan tuaku pati. Kerana ke sebab pati. Apa balo dengan jentako pati waktu amo tidur malam yang lalu di istana. Amo dapat satu mimpi nak kata baik pun tak baik, nak kata tak baik pun amo rasa baik tapi amo nak tabir tak boleh mimpi itu. Camonyo amo panggil hulu balai ni amo nak royaklah hok amo mimpi tu. Siapa dia boleh tabir alamat mimpi hamba. Amo nak hadiah 1000 kebajikan. 1000 bagaimanakan kebenaran. Aduh tuaku. Mimpi apa tuaku? Kuano pati. Amo dapat mimpi laku dan makian. Seorang raja memaku di negeri, amolah memaku di negeri. Sabila kerih saruk di pinggan. Kerih itu kerak bertiga kerak katan bertiga katan. Hok amo gengan ulu tu hangu menjadi debu katan tengahnya hilang katan. Hok penghabis sen tu gai tak tahu kuano hilang tak tahu kuano pergi. Kerih tu aku memakan alat kerajaan. Ya. Aduh, tuanku. Sebelum Patik berkecek sepatah, dua kata sebelum Patik beritahu maaf, Patik daripada ujung kaki sampaikan ujung rambut, janganlah tuanku mengkok Patik. Tak apa Patik-Patik. Kalau mengikut kata-kata orang tua dulu tuanku, kalau sekiranya pakaian kita ni hok molek, hok kita sayang tuanku, dari dalam genggan anguh jadikan debu. Kata tengah jerai, kata hok ujung sekali tu hilang lenyap tahu kuano tuaku. Ibarat kata kalau kita nak menjadi raja, nak jatuh atas takhta singgahsana. Kalau kita ada tunai, kotok badan celaka istirawan bapak lang siap ibu lang maja, bapak lang siap ibu lang Sunda. Kalau tak silap bagi Kati-Pati cerita kepada kami tentulah aku sekarang lo ni aku ada tunan aku digelar Tuan Menteri Firdaus. Tapi siapa dia berani apa ambil tunan mu Pati? Dia tak kelah, tak kenal kami ini sanggoro api. Kalau sekira orang tu berani mengapa ambil tunan ni amor sajalah. Orang tu nak mati celaka di jalan Pak Sepangan 3 genak pun tidak. Amo bunuh siapa mati. Orang deraka pada amo pada. Itu perkara tepulan atas duli tu aku. Hanya dapat mimpi itu begitulah. Boleh Patik terjemuh pada duli tu aku. Kalau begitu tak ngapalah Patik. Sebab amo rasa besok pagi tu. Amo nak berakak sekian hulu balan isi kampung atau sekian balan-balan. Nak pergi kahwin hamba dengan Tuan Menteri Firdaus, siap sendia alai yang bernati. Tak apa tuaku, pada siap sendia alai yang bernati. Masa orang duk buat musyawarah agung kepala hidangan 12 dari luar balak istana penuh spek bersela panggung. Duduk jenah lama je lo kena. Tiba teka pula, orang masuk seorang negeri lah kena hulu balai baban kalak adi. Apunkan Patik duli tuaku, semua Patik harap diapun tuaku Patik. Kalau tak silap kami kelih, kami pandai tengok, kami tatak kelih. Tak silap lagi perkataan kami ini tidak ke ulu balai ngat jelata ayah nama? Benar tuaku. Gaduh lorak jemur masuk menghadap ambo dengan bertitik peluh.
Borsi dan kalau merah, muka penjara kembali pagi dah ada berbelit-belit tu, apa hajat, apa nak kata pada kami, hai patih-patih. Jadi begini tu aku. Betul lah patih. Masuk berapa gaduh, masuk dengan loyak, mengadap tu aku. Sehingga lupa kain baju. Sebab apa tu aku? Patih ini kena halak pada Raja Patih. Kena halak pada paduka ayahnya apa? Ya sebenar. Sebab tuaku kumpul lah anak balai tu biar ramah. Tuaku kerah lah patih-patih tu biar banyak. Ulu balai tu biar sakit. Sebab apa kerana mana tuaku? Kau tak silap bagi patih nak kata tuaku. Tunai tuaku Tuan Sri Firdaus tak banyak hari dah nak kahwin dengan Lak Juna anak mah. Raja sekamu orang negeri seluruhan Tanah Jawa. Betul begitu. Hulu balan tak silap bagi perkataan Patik Doli tuaku. Berani anak seramu nak apa ambil tunai nenek hamba? Ya sebenar. Pergilah tuaku dengan berapa segera tuaku. Jangan lewat lagi di jalan pekalan. Kelak malulah Doli tuaku. Tunai tuaku ni apa pada orang ni. Kalau betul begitu, baban kalau adik tak apalah. Amba siap sedia alim berinati. Amba pergi selalu hari ni menghadap paduka ayahnya. Amba sila tuaku tak ngapa. Hulbalan. Patih-patih deman ayah tuaku. Tuaku Gedam Melayu tuaku Patih. Isi siap pagi bicara. Mari kita pergi selalu di negeri nak menjadikan isteri hamba Tuan Sri Firdaus. Tak apa tuaku, tak apa Doli tuaku. Sang korok api. Terkejut bukan mudah, bukan bagi bicara. Dari sini gelosor suruh dia tak tahu sehingga sana. Menjalan pula gaduh larat dan menuju pergi negeri sang tempat belum. Pada semua tuaku. Saya hulu balai dah. Pada semua patih bahawa. Aduh, ratusan korok api hendak menjadi anak binatu kami. Ya, benar. Gaduh loyak dalam perjalanan. Mengadap diri kami di balai besar pada ini hari. Kalau mengikut tipuhnya tak siapa lagi masanya. Besok pagi barulah siapa masa perkahwinanmu dengan anak kami Tuan Peteri Firdaus. Beginilah paduka ayahnya. Kerana kan sebab Patik mari gaduh loyak keruh hulu balai rakyat jelata. Kerana kami dengarlah kabar beritanya kata molek tak molek paduka ayahnya. Betul ke ataupun tak betul? Patik nak tanya ayahnya sepatah pada ini hari. Berapa benda? Cuba tanya kepada kami. Dengar kabarnya cerita kata tunai Patik Tuan Peteri Firdaus nak kahwin dengan Lak Juna anak mah Raja Serama. Apa kalah pada kami, hai sang korok api. Perkara yang lepas tak usah lagi diukit-ukitkan lagi. Sebab apa kerana mana sang korok api. Perkataan itu mungkin kamu dengar pakar orang. Beginilah kami nak cerita kepada mung sang korok api. Sebab apa kerana mana anak kami seorang tu tak ada lolodoh tino jatan sekalipun. Dan lagi. Pakar mudah-mudah sang korok api kami hantarlah pinangin itu klik. Sebab tak cakap nak gaya, tak cakap nak bujuk rayu pun dia tak mau kepada mung sang korok api. Tidak dia nak kepada Lak Juna. Camu dia tak saya kahwin lagi. Itu saja je hak aku nak cerita kepada dirimu sang korok api. Pakailah perkataan kami. Aduh. Maharaja Ratu Sri Alang Gemito pandai pula mengelik sebelah balik telunjuk, pandai pula buat udang sebalik batu. Muntasa nak susuk lah. Aku tahu segala-gala perkataan ini. Hari ini pakai mudah-mudah Maharaja Ratu Sri Alang Gemito. Sebab apa kerana mana? Aku mari ini niat aku putih antara merah. Dua tu saja. Hanya aku nak tanya dim. Mu nak bui ke dak anakmu kepada aku? Tapi syarat kalau mu tak bui pun aku nak. Bui pun aku nak. Mu tak bui dengan molek dengan huduh pun aku ambil juga anakmu Tuan Peteri Firdaus. Jangan ratusan korok api jangan.
Jangan cari pasal antara kita dua. Tuan nama raja, aku pun raja. Tuan nama ada rakyat, aku pun ada rakyat bala. Hari ini Sanggora Api, kalau malas cari buku bala, baiklah mu terima penanganan itu dengan mudah-mudah. Cai! Maharaja Ratu Sri Alagimita. Kalau mu tak pakar perkataan aku hari ini sajalah, dirimu nak jadi padan jarak pada terkukuh. Negerimu nak karan tiada berair angus, tiada berapi. Mu dengarlah perkataan aku, tetapkan aku bakar negerimu pada ini hari. Percakapan mudah-mudah. Bukannya susah nak bercakap Sanggora Api. Kalau tak uji, mah baik di batu yang pejar-pejar sama tak boleh kata. Mu lebih kau siapa yang lebih? Sanggora Api. Dengar perkataan itu panah hati, bukan mudah, bukan bagi bicara. Akik kaki nak tendang atas gerakan Maharaja tu tidak alam kita lah. Patik duli tuaku. Tuaku berlaku dengan siapa? Tuaku yang bergerinda sangat suara tepik di belakang belah batu bukit yang pejar-pejar duli tuaku. Aduh Patik. Duduk jenang lama juluk genak tak ada siapa tipu, tak ada siapa masuk datang Sanggora Api. Lepas tu tuaku, bila kami nak atas klik penangan dia sebab anak kami tak sim nikah dengan dia marah ke kami bukan mudah, bukan bagi bicara. Pekecek sepatah dua saja akik-akik tendang alas diri kami reboh. Kami potong langan. Lalu kami bergemu dengan dia Pati. Kami reboh. Kami potong langan. Lalu kami bergemu dengan dia Pati. Silat gaya menyo pekong kami. Muncullah kamu pegang sebelah balik belakang. Kalau tidak, apa nak jadi tak tahulah di kami pada end hari. Sebab itulah tuanku patutlah berkata. Betul lah seperti saing Patik cerita pada tuanku. Baban kala adik. Sanggora Api ni tuaku orang bukan mudah, orang bukan bagi bicara tuaku. Lepas tu macam mana kita nak buat wahai doli tuaku? Kalau Dan telajak kata Patih tak tarik klik Patih apa nak jadi sekalipun. Tanggung pada kuana siapa cita warna berahi. Selalah tuaku sebelah. Biar Patih pula menyemakan diri. Nak nasihat pada Ratu Sanggora Api kalau dia nak pakar perkataan Patih. Kalau dia tak sepakar perkataan Patik, menjadi seteru madulah dia dengan Patik. Molek, wahai hulu balangku molek. Antara baban kalah adin dia. Berkemahkan pakaian hongga pula. Nak pergi jemput dengan Sanggora Api. Nanti dulu Ratu Sanggora Api. Kami ini udah tak molek hulu balan Maharaja Ratu Sri Alagimita. Benar? Tak usah nak gaduhlah dalam peperangan. Sebab kita boleh fikir lagi. Kata orang langit tinggi bumi luar. Tuaku ini apa kurang ramai rakyat ramai hulu balan duit mah. Peroknya sakan mah. Perok bertambah lembu. Pergilah cari perempuan hot lain. Sebab anak dia tak nak pada li tuanku Sanggora Api. Jangan kamu ganggu pekerjaan aku wahai hulu balan raja.
Sebab kalau mu ganggu pekerjaan aku saja, alamat mu ni nak mati celaka akunya, aku jadi aku bodoh. Mu baban kalah tadi ni. Perkataan patik kalau tuaku nak pakai. Kalau tuaku tak mau pakai perkataan patik ini uduh tak malik hulu badan dia. Lagi patan tidak honor tetapkan kami tak honor. Sanggor api, panah hati, aki-aki nak sepak atau baban kalah ini. Oh. Sekalian pengasuh-pengasuh, Zaid Warrior sama Eteng ku. Hari ini siapalah masa, siapalah ketika nak bewa. Bukan nak bewa. Oh, lu kita hungar dah kamu kada gula tu nak makan rasa tu. Dapat perut maring lagi. Makan semula perasaan Zaid, kita makan muka lain dulu. Makan apa? Makan penapa tawa. Makan penapa tawa? Sedap ke penapa tawa? Hei, sedap ke mana? Penapa tawa sakit ni? Penapa tawa ni? Oh, kamu kau ke sini panggil penapa tawa lagi, ambo panggil ikan tawa. Ambo syung patut ngesaik-saik panggil aku gamuk kau ke bergula dah masuk dah. Hungar kita kalau pakai nak pakai kasut pun tak ada. Lepas tu, tak ada lah kelih hidup isi raja ni semua duduk bergomoh ni. Beringat sama. Serupa buku ni arwah dah sama sekali ni. Buku warna, kita kat tahu nak kena lagi. Lebih baik kalau Zaid Warrior sama perasaan itu. Anu ambo tuan Piri Firdaus. Kok mana-mana pun dia tak sidah kau ratusan korang api. Dia nak kau raja diri tuan hamba lak jona. Lagu mana agaknya? Nikah nak pasal menikah tetap ambo menikah anak ambo dengan lak jona. Tapi tetangga tu ni anak ambo ratusan korang api nak buat nak selesai belah mana. Apa? Dia mari sepak ambo dia mari nyah ambo. Ambo belawai dengan dia. Nyopekong ke dia rebah ambo. Hulu balik ambo masuk belawai pun. Nyopekong ke dia rebah juga. Rebah belakang dua-dua. Rebah dua-dua. Maksud ambo cukup liga. Hei, belum tentu lagi. Besar dia tu. Besar juga. Mana usaha ambo? Besar dia. Besar dia. Ya, agak pandai kamu. Lebih kurang. Dia. Mana hei? Kamu. Mudah dia tak berut hei. Hajak bergamu sepuluh hajak ke kedai kopi mudah dia ni. Bergamu tak sakit hei.
Mau tahu dah sakit pun orang ni orang dia ni raja kita. Pada susuh dia, pada susuh kita. Ya tak iya juga raja dengan kholi dia dah kena sokong saya ni. Kena sokong. Kok anu dia tu? Balik sana. Nama apa dah? Senggora api. Senggora api. Banyak api apa? Api tak ada nama dia Senggora api. Nama dia ada api apa? Air ke jiru. Jadi kira-kira ni tu aku suruh bergama ni. Suruh bergama. Bergama ni berumah aku dah. Ikut mu lah nak berumah. Nak guana pun. Mari Syed, mari mak dekat dia lagi. Mari tak apa aku macam kita tengok dia hari ni. Kata sama? Lagu mana agak? Agaklah mana takir dah ini? Nak takir? Takir tak. Hari tengok dari sini. Tak apa dekat dia lah aku hari ni. Aduh, mujulah ada rayak balolak jono. Kalau tak ada rayak balolak jono, mungkin aku ilang puak, mungkin aku ilang pedamai. Biarlah aku nak kelih jauh-jauh bagaimana puak yang berlawan angkatan Senggora api pada hari. Antara pengasuh wakya Said pengasuh sama. Berkemahkan pakaian masing-masing. Berhongga pula jumpa masuk di hadapan angkatan Senggora api. Ini berapa dia? Orang kau berapa dia sangat terajuk masuk depan amor daripada luar. Saujan daripada jalan pak sepanjang tiga di luar pintu istana raja. Musyidak jadi lacak sungguh. Dah betul-betul kata amor tidak orang. Amor ni orang. Orang Melayu nak wih, bukan orang Inggeris. Oh, orang Melayu. Weh. Gaduh sangat, lorak sangat. Kerja berapa dia nak pergi ke mana? Jadi amor nak mari hok nama, nak mari cari orang nama, cari hok nama, nak mari cari orang nama Senggora api. Kerja nak mari bergocoh dengan dia. Apa? Nak mari bergocoh dengan Ratu Senggora api. Aduh, nama ke dia mu ni? Syed. Syed. Weh. Guano rambut tak ada surat apa? Luruh. Luruh? Luruh. Bapa luruh? Tukar minyak rambut. Amor nak pakai minyak rambut, pun dah rambut kata, wih minyak geris. Pakai minyak geris, beralu rambut panas. Yalah, sungguh nak ini. Tunggu. Lek punggau siapa dia? Wak ya. Nak pergi ke mana? Nak tubik bergama ke? Lek belakang siapa? Sama. Nak ke mana? Nak bergama ke? Lek punggau siapa? Ateng. Nak ke mana? Nak bergama ke? Aduh, berani-beraninya puak-puak ni. Mu ni puak siapa? Puak Ratu negeri ni. Ratu Silat lagi minta. Tak ada hak lain nak buat rakyat. Rupa belah ni duk buat rakyat nak mampu. Esok lusa dah duk juta pintu kubur. Nak lawan dengan orang gagah kuasa tak benar sabar. Sekali aku jetik pun cabut tekak. Sekali aku cabut tekak pun kena pun tidak. Kera-kera beruk-beruk. Sedap sangat dia ni ai. Petang kali kita kecil halus ai sedap ai nak cabut dekak. Bapa dekat ambo kau Singapura mu. Malu tu muka tahik je. Malu tu. Ambil dulu ambo kau ni. Cik.
Hei. Ambo selak dah kena sebutin saya. Mulut kerah perut tu. Yalah nak dak irah nak darah aku nak kena bakar dia dah mulut latar dia kecil dah dak dah dah mau kata. Unduh ya pok darah dia sokong nak ni. Hei segala api. Guana. Mu kata nak darah aku dia ketemu lalu siapa selok tengah ngo. Kalau begitu mu ni siapa dia? Ni pok senakan dia ni. Pok senakan dia. Pok senakan dia. Kata ni. Hei, siapa dia? Anak saudara dengan pak saudara. Semoga ni kau duk gerak rumah tidur boleh lah bukan ni. Kata orang lain boleh, kata aku katnya boleh lagi ni. Apa sembuhlah otak tu. Aku bukan tangan malas sangat. Hei, ambil saw lagi. Boleh lah. Jatuh ni parut. Jatuh lain boleh. Jatuh ni parut sungguh. Amuh mesin dia ni. Kedai dia ni, tolu dia ni. Nama kenal tak kawan ni? Nama sama. Nama sama. Belum kawan jumpa dengan demo, lebih dulu kawan nak tanya. Nak tanya ke tak? Mu berani ke tak berkocok dengan puak-puak aku ni? Kalau takut tak mari kemarin ni. Kamu kita ni kaki penakut kali. Takir mak takir. Apa aku takir. Hei, kau pergi dulu mula-mula. Kau boleh ni. Kau boleh ni. Ambo sama duk akak saja 14 dah urut tu. Duk hai katok semua ti sama nak katok warna aku duk hari lagi. Hei, balik punggau dulu lagu mana? Ni boleh undur sama undur tak itu. Ambo sedak dia mau katok kepala orang teh ni. Orang tak duduk balah po dengan dia untuk katok apa aku? Kerana sebab hari ni hati. Aku tahu puak-puakmu ni semua nak mari menjadi seteri madu dengan aku. Apa kalau mu nak jadi seteri madu dengan aku? Pada dek kamu baik dengan aku. Hari ini genak pun tidak, puak-puakmu nanti kelih. Nanti kelih lah. Apa aku nak buat atas diri tuan nama hak mana ada di depan aku pada ini hari. Nanti gila wabi kot ribu. Jadi demo mari ni nak bakal nak bergocoh dengan puak-puak ni. Ku rasa mu tak pandai nak bergocoh dengan puak-puak ni. Baik mu kulit dan guri tempat mu. Pasal? Tak ke mu tak tahu puak aku ni ramai rakyat, ramai anak buah. Sekenak bucu, sekenak leher, apa semut balor subik ni awi. Ni mu kenal ni berapa ni hari ni? Tu. Tak kenal bapa aku bukan orang bodoh ni kaki. Mana kaki? Ni! Waduh sungguh bau. Orang sini tak panggil kaki ni, orang panggil yek. Ni. Bukan kaki, orang panggil yek. Yek. Jek tu berapa? Bukan jek tah langit ni, jek ni. Jek ni. Mu tak tahu je sebenar aku. Kalau mu tahu mu kulit selalu negeri mu sebenarnya aku ni sebenarnya kedai sungguh. Akulah mari kemarin mu nak yawi. Aku jumpa dengan yin besar pada mu. Berapa dia yin dia ni? Itulah hak mata luah tu. Hak luah lebih pada mata samak tu gila tak berut. Mencampur pakai aku hanya tu. Jadi aku jumpa dia hungar masuk aku. Dia hungar masuk aku pun jong je. Lekat dalam perut mengandung boleh hanuk 13 ekor tubik ni awi. Hak betul ke hak belawak? Belawak reno aku tidak ada lolok muka hak sunguti. Jadi kalau mu berasa nak hidup lama mu kulit. Kalau tebih mu kacil duk bergamau ngapu aku rasa hari ni tak ada banyak hari, tak ada digolik, ada digolok. Aku rasa aku tak mati mu, mati pupu aku dua tu lah. Cik, tak khabar lagi cik. Khabar dah pengihlingu masa uyuh Derah uyuh dapat ambut ni uyuh. Kalau derah mana pun boleh kira. Aku balas dia cik. Wih kata bergamau dulu. Tak lebih baik masuk hati. Kalau hari ini hati mu capur pekerjaan Maharaja tu Sri Alagvita. Saja mu nak penat nak tanggung perkuanan siapa cerita Wana Berahi. Penat ke penat sutuh-tutuh aku duduk kira dah. Orang kita semua kat rumah mereka hari ni tak apa tengku lah weh hari ni. Aku nak jadi ke mana aku tak kira dah. Tak apalah aku nak lari terpakat lari ramai-ramai. Jangan lagi sari-sari tak elok sungguh. Begitu aku nak oyak ya. Maka antara Angkatan Sangkor Api masing-masing siap sedia alih berganti. Berpatah sepatah dua saja. Berbelakulah orang antara dua di sini 4 belah.
bangsa udara. Waktu tuan nama duduk berlawan dengan hak nama Etin, kau duduk tengok jauh-jauh. Bagaimana rasa duduk, wahai bangsa udara? Aduh, bangsa udaraku. Kita tengok puak-puak ni, pacar-pacar, orang tak boleh buat kira bagi bicara. Tapi bila berhuda cepat ligah peti kelak yang mohon takat, hak nama Etin tu cepat sangat penumbuk dia punya pak dia. Nak celek mata pun tak boleh. Keluar betai kamar duduk-duduk, 1,000-2,000 kut mata kawan nak bagi. Kena berapa? Kena penepak. Aduh. Lepas tu, kawan rasa tak tahan dia nak berlawan dengan hak Etin tu. Kau demo rasa tak tahan. Undur dulu serah kepada kawan pula. Biar kawan pula cuba uji más baik daripada yang pihak dia lebih kau siapa lebih sila. Bangsa saudaraku. Gendam Melayu deman kalau minta. Berkemahkan pakaian hongga pula. Dapat pasal-pasal belah. Hak nama Etin saat ni. Hak sepak saudara kawan. Kawan tak puas hati kawan nak jumpa dengan dia sendiri. Hidup Etin pun tak apa hak ni, tak apa juga. Etin tu Etin, ik tu ik. Ha? Muka sama-sama orang belakang. Kau ni tak cerai, tak tahu. Ha? Demo kau lebih, kawan kau lebih. Demo kau kurang, kawan kau kurang. Cerai boleh tahu demo siapa. Ambil dulu sebutai. Nak cakap ni. Oh, sakit betul. Oh, perut ni. Oh, lu kecil lu patut suka nak tak apa-apa lu. Sakit hati tu. Malu tau. Kena kutih tu. Malu tu. Hei. Ambil sah lagi. Nak cakap perut ni. Oh, sakit hati tu ni. Ni syahid ni. Syahid orang rebel ni. Nak wih ni. Orang rebel pula. Oh, tidur dah lah. Dah apa ni. Dah begitu. Tunggu. Hari ni, tak ada hari ni mana. Mu tak kelik, aku tak kelik. Mu nak lawan puak aku lawan puak mu. Kita bukan mu serah. Kau lari, mu lari. Kalau mu tak lari, aku lari. Itu dia. Antara, lupa dengan tu sangguran api. Kelih, para pengasuh-pengasuh. Keren kelih, bukan mudah bukan bagi bercara. Dari sini nak ikat nak takak, antara pengasuh-pengasuh. Barulah rasa puas hati diri aku. Sebab apa aku berlawan dengan orang lain tak puas hati. Sebab sayang aku cerita hak nama Etin hak ni dah. Cepat penepak, sepak naik. Nak celek mata pun tak ada. Keluar betai kamar berjujuk. Kata sayang aku. Ya ke tak? Iyalah. Macam mana yang kuat penepak sangat? Apa mudahnya itu? Ikut aku penepak aku nak cepat nak lambat pun. Susah dah beruk ni. Jadi gini, kalau mu takut kau penepak mu kelik. Kalau tepi mu kacau nak masuk juga hari ni ke hari penepak juga mampu foto loyo. Aku rasa hari ni kena berani juga. Seraklah kena berani. Aku tak gerung, aku tak takut Etin. Bos tak memo, setara mu lebih lagi pun aku tak berasa heran. Marilah kita berhuda di sedepak wahai pengasih Etin. Antara Etin harapan rada nak jena. Berkemahkan pakaian. Berlaku pula antara dua. Macam mana Patih berhudu dengan rakyat bala. Maharaja Ratu Syed Alang Gemita macam mana tewas kau antara tidur sekian perasa-perasa dia. Apunkan Patih duli tuaku. Semua Patih harap dia apun tuaku. Pengasuh. Orang negeri ini pacar-pacar tak boleh kira bercara waktu kita kelik. Tapi bila berhudu aleko deginya hati perut. Pekong sore 2 masuk. Pekong 2, 3 masuk. Lari patan dia tak lari. Wahai duli tu aku. Begini Patih. Macam mana nak buat duli tu aku?
Kalau setara tu patih iringlah waktu kami nak pergi jumpa dengan perasu-perasu rakyat balok orang negeri ini. Biar kami higak sendiri, biar kami takak sendiri. Baru dia kenal kami ini siapa-siapa. Kalau tidak, dia tak tahu kami ini sanggora api. Kalau tidak, dia tak tahu kami ini sanggora api. Molek tu aku, molek duli tu aku. Bulu balam, dengar perkataan raja. Sanggora api sendiri mengamuk pergi di bawah sedang baca lepak simpangan 3. Ayo ni pengasuhkan pada Amor Kosina Sain. Ku batik. Kamu gaduh nak kuano pengasuh? Cari lagu buruk. Bapa cari telaga buruk? Air dah dalai tak boleh. Pasal? Kalau terjun air dalai lemah mampus. Terjun air dah sekat pinggir boleh tengok dari kelih hidup belawai aku. Rupa-rupa mu duduk belawai dengan siapa Kosina? Belawai dengan Ratu Sanggora Api lah tu aku. Tunan Tuan Peri Firdaus tu. Sebab tu pengasuh, amo duduk di istana, amo dengar suara tepik sorok petigok kerek berebut kain lubang. Derahnya suara masing-masing peti pelakar belah batu bukit yang pejar-pejar tak ada guna kata orang gajuh dikena koso. Ku dengar? Ya, amo dengar pengasuh. Rupa-rupa mu duduk belawai berapa lama dah Kosina? Sehari dah aku duduk lama. Mati belakang kau puak kita. Hidup belakang. Apa buat yoh duduk mana? Buat yoh enggak masuk agama kat ni. Lari dah 2 lu balai tapi tak tahu aku nak buat mana. Dah aku tu. Bapa sanggora api yang marah sangat tu pengasuh ke puak-puak kita Kosina? Kalau gitu aku tak tahu lagi. Amba tak tahu pengasuh. Weh, budak ni. Tak tahu ke apa? Tak tahu pengasuh. Berat. Pucuk baloh tuan aku. Tuan Peri Firdaus tu je tak sih kau sanggora api nak tuan aku. Siapa dia kata hak tino nak kat mu pengasuh? Orang ni gegecas kena berumur dah aku. Begitu. Bapa tak royak kat mu? Royak dah lah ni. Dulu-dulu bapa tak royak. Nak royak kan tak tahu ni baru tahu. Kalau begitu dia marah. Perbuatan itu dia kata hak tino nak kat mu. Amba tak nak hak tino. Tak boleh ku. Kita sifat orang lelaki ni ku patai ku. Bila orang tuduh kalau kita nak ambil